Saya Noriza daripada Kuala Lumpur. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Aura Bunga Travel kerana menyediakan perkhidmatan percutian kami di Pulau Mabul selama 3 hari 2 malam. Alhamdulillah, daripada perjalanan daripada mula sehingga ke akhir, sehingga ke hari ini, berbagai aktiviti yang telah kami jalankan di sini, termasuklah menyantuni penduduk-penduduk kampung di Sepunda dan Mabul. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Kita sekarang berada di Pulau Mabul ya, di Resort Angkechang. Kali ini kami bawa MGO daripada Kuala Lumpur, MGO Kembara Al-Quran. So pagi ini kami nak bawa mereka jalan-jalan ke pulau. Tak apa, sebelah sana, sebelah sini. Bagi-bagi, boleh. Bot ni jalan seiringan je. Mana kat sini boleh, kat sana boleh. Sini pun boleh, sebelah sini. Buat sama je. Okey, puan-puan kat sini boleh, dengan puan Sri boleh. Sini kot. Alamak. Okey, kami nak pergi jalan ke pulau ya, bersama dengan mereka semua, menaiki 2 bot hari ini. Okey. Apa masuk dia? Apa pala lagi? Banyaknya suku darilah Sabang, semua indah bagai berlian, semua indah bagai berlian. Detak jantungku berdebar kencang saat berjumpa si wajah tampan, saat berjumpa si wajah tampan. Bila kita buat malam ni? Kita buat malam ni. Okey. Bandung. Siapa nak? Boleh nak akak ambil? Berapa ni? Akak ambil semua. 25. Makan malam ni. Boleh. Kita beli. Saya beli.
Berapa? Oh, Ada QR. 25. Tonton. Murahlah 25. Berapa? Sekarang kami berada di Pulau Mata King Walk. Tengok suasana dia yang cantik. Tempat cukup menarik. Ramai pelancong ya yang datang pada hari ini. Ini pun tak ramai lagi, dia orang tak sampai lagi. So, sesiapa yang nak datang ke sini, dicas RM15 untuk seorang. Di sini dekat mana? Pulau Mata King. Pulau Mata King. Berapa kalau nak masuk? RM15 satu kepala. RM15 untuk seorang ya, untuk satu kepala, dan kita boleh menikmati alam semula jadi. Okey. Pulau dia. Mata King paling cantik. Mata King ya. Okey. Banyaknya suku darilah Sabang, darilah Sabang. Semua indah bagai berlian, semua indah bagai berlian. Detak jantungku berdebar kencang, berdebar kencang saat berjumpa si wajah tampan, saat berjumpa si wajah Okay, tampan. kita sedang makan ya. Masak apa hari ni? Lagu kunyit ni. Gitar dipetik, merdu suaranya, kendang ditabur, nyaring bunyinya. Gitar di Ikan masak apa? Oh, udang. Ada udang. Oh, Udang goreng. kakak masak udang tak diet. Wah, makan nasi. Dengan apa Puan Sri? Apa lauk hari ni? Udang, Ikan ikan masak kicap Masak dengan kicap. labu. Labu. Okey, special ya. Rupanya Tapak Sulaiman ya di Pulau Danan. Pandanan. Dia kalau biru lah memang cantik. Pernah nampak tak? Pernah tengok tak? Ini dia. Siapa yang nak datang bolehlah tengok Tapak Sulaiman. Warna biru Ya, biru. ini masih hidup lagi ya? Okey, lepas. Dah kita nak balik. Lepas. Buai lah, buai. Sekarang kita berada di Pulau Mata King. Memang ada buai. Boleh. banyaknya suku darilah Sabang, darilah Sabang. Semua indah bagai berlian, semua indah bagai berlian. Detak jantungku berdebar kencang, berdebar kencang
yang abadi. Aku yang masih di perhentian hidup ini, begitu jauh mengembara ke cerita dunia.